Ketua Pemuda Sosialis DAP Kebangsaan Wu Kah Leong membidas kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Syahari yang mencadangkan supaya Universiti Awam menjalankan kajian berkaitan sijil peperiksaan bersepadu. Melalui satu hantaran di Facebook hari ini, Kah Leong menggesa Ahmad Fadli agar terlebih dahulu meneliti isu dalaman Perikatan Nasional, khususnya berkaitan proses pelantikan pengerusi gabungan itu yang baharu. Menurutnya, kekosongan jawatan pengerusi PN telah berlarutan lebih sebulan. Namun sehingga kini, termasuk ketika sambutan Tahun Baharu Cina yang semakin hampir, PAS masih belum mengemukakan sebarang nama sebagai pengganti. Padahal calon Perdana Menteri daripada PAS adalah sebanyak 4 lori. Lantik pengerusi PN, apa nak takutkan, katanya. Sebelum itu, Ahmad Fadli mencadangkan agar satu kajian komprehensif mengenai UEC dijalankan oleh ahli akademik berpengalaman, termasuk menilai kedudukannya dari sudut perlembagaan serta implikasinya terhadap dasar pendidikan negara. Beliau turut merujuk kepada kenyataan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hannah Yeoh yang sebelum ini memaklumkan bahawa kajian berkaitan cadangan pelaksanaan pilihan raya pihak berkuasa tempatan tidak dijalankan oleh DAP, sebaliknya oleh Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Untuk rekod, sejak peletakan jawatan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi PN yang berkuat kuasa pada 1 Januari lalu, PAS masih belum menamakan calon pengganti walaupun sebelum ini pernah mendesak supaya mengetuai gabungan tersebut.